Saya pergi berubat dengan seorang perawat ataupun bomoh, kemudian dia minta saya bawakan kuku dan juga darah haid, sama ada yang masih basah ataupun yang telah pun kering. Apakah ia dibolehkan? Tuan-tuan, berubat menggunakan bahan-bahan yang kotor adalah tidak dibolehkan dalam Islam. Ia bukan kaedah perubatan Islam. Tetapi sebaliknya, bahan tadi digunakan untuk pemujaan, dipuja oleh jin tadi, yang kemudiannya mendatangkan suatu kesan yang tidak baik kepada orang yang ditujukan. Ia menjadi sebagai satu perantara. Maka kita berubat menggunakan kaedah perubatan Islam mesti menggunakan bahan-bahan yang suci dan bahan-bahan yang baik yang dibenarkan. Sekiranya kita bertemu dengan keadaan perawat atau bomoh dengan bahan-bahan yang kotor, kita hindari dan kita jauhkan dan elakkan pergi lagi ke tempat itu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, insya-Allah.